Kalau kita pergi tahu dengan makcik tengah, dia datang sini ke? Aku tak cakap dengan makcik tengah. Mak, Alhamdulillah mak. Oh, dapat kerja mak. Dapat kerja dekat kedai alat dapur. Sembunyi. Bangi tu memang ada. Bangi tu cawangan dia juga. Bukan saja Bangi. Dia ada dekat Ceras, dia ada dekat Senawang, dia ada dekat Shah Alam. Kalau mak nak jumpa on dekat Semenyi. Guna kabel lah mak. Alhamdulillah mak doa dapat kerja kat sini. Soal, masuk kerja. Mak. Supervisor dah panggil. Nanti apa mak keluar tau. Okey bye. Tak payah nak tengok cermin sangat lah. Ni, baju kerja. Ni, dia punya harga. Tampal macam ni, harga singki ni 145. Buat kenduri ke apa? Banyak-banyak sampai roti tampal ni. Bila masa aku cakap roti tampal? Tampal harga. Kau ni susah lah. Baru hari pertama tau. Aduh. Buat beragam pula. Encik. Aduh. Mana pula nak perut ni? Mana bilik air dia ni? Tunggu dia. Asal bilik air dia macam ni? Kau buat apa ni? Tak ada. Tak ada buat apa. Sini murah. Ni, harga dia 209. 169. Saya bawa kerja kat sini, saya teruja sebab harga dia murah. Kau ingat aku tak tahu kau buat apa? Bilik air bukan sini. Sini display. Bilik air dekat bawah. Kau pergi toilet dulu, kan jumpa aku dekat fakulti elektrik. A few moments later. Apa pasal kau duduk main kipas ni? Mana ada orang buat kerja dekat sana? Sana kan panas, tak ada kipas. Buat kerja kat sini, datang kat sini kan kipas. Sejuk sikit. Salah ke? Guna ni sikit. Aku yang kena guna ni. Lalang kau main kipas ni, kau letakkan harga 89 ni dekat tempat kipas dia. 159 ada, 89 ada. Jangan tertukar. Tak kisah kalau tak harga murah ni. Nanti kau tahu kenapa. Ya bos. Kau lambat sangat lah. Aku panggil kau berapa lama dah tadi. Ikan gelam tu, bos tak cakap orang. Mana ada ikan gelam? Kau dengar aku cakap dulu. Ini seksyen lampu ni, yang RM10 tu kau turunkan jadi RM4.5. Ini. Kau jangan lupa perancangan kita. Apa satu tu? Nanti orang dengar. Tak apa ke? Apa dia? Nanti kalau kita pergi tahu dengan makcik tengah, dia datang sini ke? Aku tak cakap dengan makcik tengah. Go. Downlight, wall switch, power track. Kita jual sini dengan cerah saja. Semua dengan cerah. Okey, jom. Bos, water heater ni, saya letak harga 199. Tak payah. 179. Murah sangat tu. Peduli kan? Nak bagi bankrupt kan? Bagus. Kau ikut cakap aku. Yang ini, saya ingat saya dah... Diam. Yang ni aku dah bagi 99. Biar dia bankrupt. Alamak, takkan blackout lagi. Engkau yang padam ni sekarang. Bos, nampak? Saya dah rendah kan? Mantap. Jom. Settle lah, saya dah ubah lah semua warga dia. Belum lagi. Kau tunggu kledek dalam ni masak. Lepas tu ini barang kau turunkan harga 519. Murah sangat. Ya, suruh mak kau beli. Alamak, dapur tu punya harga dah turun 519. Beli 5. Papa Roger. Don't leave my brother.